income dah secure bersama dengan Public Gold, and then income dah lebih daripada RM5,000 sebulan bersama dengan Public Gold. Okay, so maksudnya Tuan Syukri ni tak perlu nak macam saya lah, saya cikgu, saya keluar pukul apa, pukul 6 pagi, saya keluar rumah, saya balik pukul 3 petang. Macam Tuan Firdaus, seorang accountant, keluar keluar rumah pukul 7 pagi, balik pukul 5 petang. Tapi Tuan Syukri dia tak macam kita, Tuan Puan. Tuan Syukri tak macam kita. Dia ada time freedom dia sendiri. Dia boleh uruskan masa dengan sendiri. So, macam mana beliau buat perkara tersebut bersama dengan Public Gold, beliau akan kongsikan kepada kita semua pada malam inilah. Okay, so nanti ada apa-apa soalan nak tanya, boleh saja terus directly tanya dekat ruangan komen. Okay, tanpa melengahkan masa, saya persilakan Tuan Syukri untuk berkongsi dengan kita semua. Okey, baik. Terima kasih kepada Cikgu Ayu Syafiqah atas perkenalan pada malam ini. Yang saya hormati Tuan Azim Alif dan juga Cik Oda selaku leaders kita dalam tim kita. Cik Nadia suri rumah dan juga Cik Atika seorang staff nurse. Cik Atika umur berapa Cik Atika? Kalau boleh tahu. Umur 24. Okey. Jadi Cik Atika tadi dekat Kedah kat utara Betul okey, baik. Jadi untuk Cik Atika nanti kita akan ada satu promosi khas lah. Alright. So insyaAllah kita dengarkan sama-sama dahulu. Nanti kalau ada apa-apa soalan, Cik Atika dan juga Cik Nadia nanti boleh saja bertanya. Okey, insyaAllah untuk malam ini simple saja dalam setengah jam ke 45 minit. Kalau ada apa-apa soalan, boleh je terus tanyakan ataupun boleh tanya di penghujung nanti insyaAllah. Okey. Baik, kita akan teruskan dulu. Izinkan saya untuk share dulu Okey. Okey. Jadi alang-alang simpan emas, kita capai kebebasan kewangan bersama dengan Public Gold. Okey. So untuk malam ni main fokus kita adalah kita nak tahulah bagaimana emas pada hari ini boleh mengubah hidup kita. Okey. Jadi macam Cikgu Ayu perkenalkan tadi, saya dan Cikgu Ayu suami isteri tuan-puan. Okey. Saya merupakan berasal dari Johor dan saya merupakan graduan master. Bulan 10 tahun lepas saya habis master. Dan Alhamdulillah habis saja master, saya boleh terus buat bisnes Public Gold sebab saya berpegang pada kata-kata mentor, buat bisnes ketika tak perlukan bisnes. Dan Alhamdulillah ketika mana saya habis saja master, saya boleh terus saja full time bersama dengan Public Gold. Saya bermula pada tahun 2019 dan kini kami telah pun berjaya bimbing 2,000 orang pimpinan emas dan juga seluruh rangkaian kami boleh 8,000 orang lah. Jadi untuk Cik Nadia dan Cik Atika, apakah peluang Public Gold sediakan? Public Gold menyediakan dua peluang pada hari ini. Okey, iaitu yang pertama adalah sebagai penyimpan emas. Saya sangat-sangat yakin Cik Atika hari ini dah pun berjaya mendapat ilmu, berjaya mendapat bimbingan daripada Puan Badri Anis. Betul Cik Atika nak simpan emas, Puan Anis dah kongsikan, nak fizikkan emas pun Tuan Azim dah kongsikan. Okey? Jadi kita dah merasai orang kata kelebihan menjadi penyimpan emas, so why not kita pergi kepada fasa yang seterusnya, iaitu kita membuat bisnes bersama dengan Public Gold. Tapi sebelum itu, ini adalah antara contoh mudah lah. Bagaimana pada hari ini kita boleh mendapat keuntungan dengan emas. Iaitu contoh hari ini Cik Nadia beli 250 gram pada harga RM92,000. Dan Cik Nadia jual dengan harga RM146,000. Bermaksud keuntungan Cik Nadia ketika itu adalah RM53,000, iaitu harga emas naik 57%. Bermaksud apa? Bermaksud pada hari ini, untuk dari segi penyimpan emas, semua orang boleh capai, semua orang boleh buat, tak ada masalah. Dan ini adalah cara yang kedua untuk kita untung dengan bisnes emas. Iaitu, kita andaikan pada hari ini, Cik Atika dah jadi dealer kan? Cik Atika bantu seorang penyimpan emas bernilai 100 gram, iaitu RM62,000. Jadi, dalam Public Gold, kita menggunakan konsep royalty. Untuk mudah faham, royalty ni ibarat penyanyi, penulis lirik, pembuat movie. Bermaksud kita ajarkan sekali, kita buat sekali, tapi income kita berkali-kali. Sehinggalah penyimpan emas kita sampai bila-bila. Okey, bermaksud hari ni kalau dia beli 100 gram, kita akan dapat insentif RM1,242, iaitu royalty belian 2%. Jadi sebagai dealer Public Gold, kita akan terima 1 ke 2%. Bermaksud apa? Semakin ramai penyimpan emas di bawah bimbingan kita, semakin ramai yang mendapat manfaat dengan emas kita,
maka lebih besarlah royalty yang kita akan dapat. Okey, jadi bagaimana dia buat? Sudah ini contoh pengiraan dia. Okey, kita akan dapat royalty 1 ke 2%. Lagi banyak penyimpan emas di bawah bimbingan kita, maka lagi banyak royalty yang kita akan dapat. Dan sebenarnya untuk Cik Atika dan juga Cik Nadia, cara untuk jadi dealer public ni mudah saja. Okey, cara nak jadi dealer ni cukup mudah, iaitu Cik Nadia dan juga Cik Atika perlu membantu. Okey, membantu masyarakat kukuhkan kewangan dengan tabungan emas. Cik Atika, saya nak tanya Cik Atika. Cik Atika rasalah 1,000 orang, ni orang 1,000 orang ni ramai ke sedikit Cik Atika? Boleh buka mic tak ada masalah Ramai, okey. Cik Atika ramai. Cik Nadia rasa 1,000 orang ni ramai ke tak ramai Cik Nadia? Cuba komen ramai. Tapi Cik Nadia dengan Cik Atika, cuba kita bayangkan pada hari ini di Malaysia kita ada lebih kurang 35 juta orang. Okey, 35 juta. Sekarang ni saya nak Cik Nadia dengan Cik Atika membandingkan 30 juta dengan 1,000 orang. Maka 1,000 orang ni sedikit ke ataupun masih lagi ramai? 30 juta dibandingkan dengan 1,000 orang. Yes, okey. Dia dah jadi sedikit. Sebab itu Cik Nadia juga Cik Atika, hari ini kita hanya perlu mensasarkan ataupun secara asasnya misi kita nak bantu 1,000 orang sahaja daripada 30 juta. Mesti Cik Atika dan juga Cik Nadia mungkin akan tertanya kan, bolehlah Puan Anis dah jadi dealer dapat income besar sebab dia bermula awal. Cik Nadia berkata bolehlah sebab Tuan Azim Cik Oda dah bermula awal. Sebenarnya itu adalah sama sekali tidak benar. Okey, kita hanya perlukan hari ini 1,000 orang sahaja. Okey, public goal kita dah ada 2.5 juta orang. Daripada 30 juta tolak 2.5, kita ada lagi balance 28 juta orang untuk Cik Nadia, Cik Atika, ni Cik Aida. Okey, jadinya 1,000 orang sahaja yang kita perlu membantu tuan-puan. Tak perlu banyak tuan-puan, 1,000 sahaja dan tuan-puan akan capai income paling pasif RM5,000 sebulan. Bermaksud antara 1,000 orang, tuan-puan bantu dia ajar simpan 1 gram 1 bulan. Ini ketika formula ini dibuat, harga emas RM250 per gram. Sekarang kan dah jadi 600. Ini tuan-puan boleh darab 2, okey? Jadi tuan-puan akan berjaya bantu mengalihkan RM250,000 daratkan 2% insentif, maka tuan-puan akan mendapat pendapatan pasif RM5,000. Tuan-puan, pasif ni bermaksud apa? Tuan-puan, kalau dulu pekerjaan yang goyang kaki dapat duit adalah tukang jahit tuan-puan. Tapi hari ini pendapatan goyang kaki boleh jadi dia merupakan dealer aktif public gold. Okey? Alright. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, tugas kita hanya membantu masyarakat kukuhkan keuangan sahaja. Alright. Tuan-tuan dan puan, ini adalah antara bukti-bukti yang di mana tuan-puan kena percaya kepada proses. Tuan-puan kena percaya kepada growth ataupun tuan-puan kena percaya kepada masa. Saya nak tanyalah kepada Cik Atika, Cik Nadia dan tadi ada seorang lagi tu. Apa perasaan dapat RM50 setiap bulan tanpa perlu pergi kerja? Orang kata side income tuan-puan. Side income. Best tak? Cuba komen. RM54 ni kita tak perlu nak masak, tak perlu nak orang kata tak perlu nak ada stok. Best tak? Cik Nadia kata okey. Cik Atika rasa best. Cik Aida best tak? RM54 orang datang ketuk pintu. Assalamualaikum Cik Aida. Ini RM54 untuk Cik Aida hari ni sebab bantu masyarakat. Okey. Kita pergi lagi. Ini pada tahun 2020. Datang lagi ketuk pintu dekat rumah Cik Nadia, Cik Atika, Cik Aida. Nah, saya nak bagi RM200. Best ke tak best? Cuba komen. Best ke tak best? RM200 tak buat apa-apa, hanya bantu masyarakat sahaja menyimpan emas bersama dengan platform Public Gold. Jom simpan emas. Kita menyimpan emas dengan Public Gold. Beli emas dapat emas, jual emas dapat duit. Okey, kita rasa best pada tahun 2020. Tuan-puan, ini real tuan-puan sebab memang nama saya kat depan. Okey, memang nama saya. Ini adalah Ogos 2021. Nampak peningkatan double tuan-puan Double. Okey, RM452. Tuan-puan,
Bila saya sharekan ni tuan-puan, bermaksud apa tuan-puan? Bermaksud tuan-puan boleh capai. Tapi, tuan-puan akan capai jauh lebih cepat. Ada dealer-dealer tim kami tuan-puan, baru 1 bulan dah income 1,000 tuan-puan. Okay, baru sebulan dah income 1,000. Kita teruskan lagi pada tahun 2024, income RM3,000 tuan-puan. Best tak Cik Atika, saya nak tanya? Datang untuk pintu kan? Cik Atika sedang kerja-kerja jadi staff nurse, tiba-tiba ada orang bagi, nah RM3,000 buat makan-makan. Oh, sangat best. RM3,000 ni tuan-puan. Kalau nak ikutkan, taraf-taraf apa tuan-puan? Fresh graduate degree tuan-puan. Dapat RM3,000. Tapi, tuan-puan dapat secara part time saja. Dan tuan-tuan puan sekalian, ini income pada tahun 2025 RM9,900. Agak-agak best tak Cik Nadia, Cik Aida, Cik Atika? Dapat RM10,000, duit tepi, duit jajan. Kita ada kerja hakiki kita ni. Kan kita ada kerja hakiki kita ni. Tapi kita dapat duit jajan RM10,000. Agak-agak lah kalau suri rumah dapat income RM10,000, best tak? Mesti best tuan-puan. Kita dapat berikan yang terbaik untuk anak kita. Kita dapat berikan yang terbaik untuk family. Kita boleh belanja husband kita. Itu yang best tu. Kan selama ni husband kita dah provide kita everything. Husband kita dah berikan kehidupan, kemewahan pada tahap kemampuan dia. So why not? Okay. Dan why not kita pula membalas budi husband kita dengan cara buat bisnes sungguh-sungguh. Alright. Jadi tuan-puan, ini adalah masa depan tuan-tuan dan puan-puan. Malah tuan-tuan boleh capai jauh lebih banyak, jauh lebih cepat daripada saya tuan-puan. Tuan-puan tak perlu makan masa 7 tahun. Tuan-puan hanya perlu makan masa 7 bulan sahaja tuan-puan untuk capai income RM10,000 sebulan. Dan malah kata tuan mentor, tuan-puan hanya perlu fokus training seminggu sekali, sebulan sekali, 6 bulan sekali dalam tempoh 24 bulan. Tuan-puan akan capai income tak kurang RM5,000 sebulan. Okey? Jadi tuan-tuan, ini adalah realiti sebenar. Di mana apa yang saya cakap bukan saya seorang saja yang dapat. Tapi tim-tim kita juga ada yang dapat. Ada yang dapat RM1,600. Ada yang dapat income RM9,000. Ada yang dapat income RM4,000, RM6,000. Okey? Dan setakat income 4 angka ni tuan-puan banyak. Setakat daripada income 4 angka ni terlalu banyak tuan-puan. Dan income 4 angka bukan kepala satu. Maksudnya bukan angka 1,000, bukan angka 2,000 tuan-puan. Okey. Ini kita ada income 10,000, 35,000, 26,000. Saya nak tanyalah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau dapat income 35,000, agak-agak nak bekerja ke tak nak? Cuba komen. Jujurlah, jujur tuan-puan, jujur dari hati. Kalaulah kata hari ni tuan-puan dapat income RM35,000, tuan-puan nak bekerja ke tak nak bekerja? Tuan-puan, realiti kehidupan dalam bisnes public goal di bawah mentorship Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, memang kita nak buat bisnes ni sungguh-sungguh, kita nak buat bisnes ni sangat-sangat tuan-puan, supaya kita ada banyak masa bersama dengan family kita, supaya kita ada banyak masa untuk membuat kebaikan kepada masyarakat. Kalaulah pada hari ni tuan-puan, income RM35,000, tapi tuan-puan masih lagi bekerja tuan-puan, kita kena cepat-cepat rujuk kepada mentor. Okey, sebab apa tuan-puan? Income dah RM35,000, tuan-puan boleh buat apa saja yang tuan-puan nak tuan-puan. Dalam tim kita ada banyak sangat perkara yang kita boleh buat tuan-puan. Okey? Alright. Seterusnya tuan-puan, ini adalah 4 ultimate reward yang tuan-tuan dan puan-puan akan dapat bersama dengan public goal. Cuma persoalan masa saja tuan-puan akan dapat lambat ataupun cepat. Yang pertama, tuan-puan akan dapat financial freedom. Yang ini tak bekerja pun ada duit, iaitu pendapatan pasif dan melebihi kos hidup. Kalau Cik Nadia dah capai dah capai freedom. Cik Nadia dah capai freedom sebab Cik Nadia tak bekerja. Tapi financialnya boleh dapat melalui business public goal. Nampak? Pendapatan pasif melebihi kos sara hidup. Bermaksud contoh Cik Nadia. Cik Nadia memanglah seorang suri rumah. Tapi sebenarnya suri rumah ni tuan-puan, kerja dia paling berat sebenarnya. Kerja daripada lepas subuh sampai sebelum tidur kerja suri rumah. Jadi saya sangat-sangat respect kepada suri rumah tuan-puan. Dan insyaAllah Cik Nadia dengan business public goal,
Cik Nadia boleh permudahkan everything tuan-puan. Kenapa saya kata boleh permudah tuan-puan? Kalau selama ni kita kemas rumah seorang-seorang. Kalau kita dah ada duit, kita upah orang. Kalau hari ini kita nak pergi shopping, kita bertangguh-tangguh. Nantilah kejap. Lepas ni kita ada duit, kita beli saja Cik Nadia. Okay. Alright. Yang kedua tuan-puan, kita akan ada time freedom. Time freedom ni apa tuan-puan? Kebebasan untuk mengawal masa sendiri tanpa terikat dengan jadual kerja. Dan keupayaan nak buat apa-apa pun boleh. Contoh Cik Atika tadi. Cik Atika ni staff nurse, kadang-kadang kena OT, kadang-kadang kena bekerja lebih masa. Jadi nak bercuti, nak jumpa parent, nak kemas rumah pun kadang-kadang tak cukup masa. Jadi, bila mana kita buat bisnes public goal, ini merupakan peluang kita untuk capai time freedom. Okay? Dan ini adalah bukti-bukti dia tuan-puan. Bukti dia apa? Kita ada Tuan Muda Azam. Kita ada Tuan Muda Azim pada hari ini. Kita ada Tuan Mentor. Tuan-tuan dan puan sekalian, mereka ni adalah ikon depan mata kita. Tuan-puan, jujur saya kata ya. Tuan-puan, jujur saya kata. Tuan-puan dengar sekali baik-baik. Tuan Muda Azam, Cik Oda Soleha dan juga Tuan Muda Azim. Mereka ni adalah leader kita dalam Team 5G Associate. Mereka adalah leader kita dalam Susu Galuh kita. Mereka adalah seorang jutawan. Tuan-puan, sekarang ini kalau kita nak tahu keuangan kita dalam keadaan baik, kalau kita nak tahu circle-circle kita baik, cuba tengok ada tak jutawan dalam circle kita. Kalau tak ada, cepat-cepat ubah. Kita bagi ada. Iaitu dalam tim kita, 5G dan juga G100. Okey. Yang ketiga tuan-puan, perjalanan VVIP tahunan. Saya yakin hari ini Cik Nadia. Cik Nadia nak pergi tak luar negara? Cik Atika nak pergi tak luar negara? Cik Aida nak pergi tak luar negara? Pergi luar negara, buat pasport saja. Tak perlu pada hari ini nak keluarkan duit. Tak payah. Okay, perjalanan VVIP trip percuma setiap tahun. Cik Nadia nanti boleh bawa suami, Cik Atika nanti boleh pergi, Cik Aida boleh pergi. Tak ada masalah. Okay, yang penting tuan-puan buat saja. Okay. Dan ini adalah antara trip VVIP. Saya dan isteri pergi pada tahun lepas. Kita pergi dengan tim. Dan Alhamdulillah, hujung bulan ni tuan-puan. Hujung bulan ini kami berdua layak untuk satu tiket ke Budapest. Budapest ni kat mana tuan-puan? Dekat Europe. Okey, kami akan pergi merentasi 4 buah negara tuan-puan. Tuan-puan, peluang macam ni saya tak pernah tahu ada dekat dalam bisnes tuan-puan. Sehinggalah saya sertai dalam public goal. Okey. Tuan-puan, saya dah 7 tahun baru dapat pergi tuan-puan. Cik Nadia, Cik Atika, Cik Aida tak perlu tunggu 7 tahun. Tahun ni buat, tahun depan dah dapat dah insya-Allah. Amin. Okey? Dan yang keempat adalah pendapatan yang diwarisi. Jika meninggal, pendapatan pasif akan diwariskan oleh waris disebabkan oleh independent customer dan juga growing dealer. Tuan-tuan, ini adalah kisah yang cukup menginspirasikan dan kisah yang menghidupkan. Kenapa saya kata menghidupkan tuan-puan? Kerana Tuan Muda Rahman telah pun meninggal 2 tahun yang lalu tuan-puan. Tapi hari ini beliau meninggalkan income kepada mak ayah beliau bernilai RM16,000 tuan-puan. Tuan-puan, sedikit tentang kisah Tuan Muda Abdul Rahman tuan-puan. Beliau dah tahu beliau akan meninggal sebelum usia 30 tahun. Beliau dah tahu tuan-puan. Kenapa saya kata beliau dah tahu? Sebab beliau adalah pengidap penyakit thalassemia major tuan-puan. Thalassemia major tuan-puan, jangka hayat dia berusia 20 tahun hingga 30 tahun. Beliau dah tahu dah, beliau tak hidup lama tuan-puan. Jadi apa yang beliau buat? Beliau all out business public goal. Dan ketika mana beliau meninggal tuan-puan, beliau tak pernah pun capai income lebih daripada RM10,000 sebulan tuan-puan. Tapi asbab daripada sistem yang public goal wujudkan, beliau dah ada RM16,000. Saya yakin pada hari ini Cik Nadia mesti nak berikan yang terbaik untuk anak-anak, betul? Jadi ini adalah masanya Cik Nadia. Once nanti Cik Nadia anak-anak dah besar, anak-anak dah usia 7 tahun, 10 tahun. Ketika itu Cik Nadia income dah besar, income dah RM20,000, RM30,000 dah. Anything happen kepada Cik Nadia, tak perlu risau. Public goal jamin income Cik Nadia akan diwariskan kepada anak-anak. Okey? Baik. Seterusnya tuan-puan, tugas hakiki di public goal adalah mudah saja tuan-puan.
Disiplin belajar, sampaikan ilmu, servis pelanggan. Disiplin belajar, sampaikan ilmu, servis pelanggan. Tuan-puan tak perlu hari ni nak buka kedai, tutup kedai, punch card, punch in, punch out. Tak payah. Bisnes public goal, kata Tuan Mentor, bisnes yang termudah, termurah, tercepat untuk capai financial freedom. Kalau pada hari ini tuan-puan jumpa satu lagi bisnes yang jauh lebih cepat, jauh lebih murah, tuan-puan boleh bagi tahu kepada kami, tuan-puan. Okey. Jadi tugas diri public goal mudah, hanya perlu disiplin dan konsisten belajar. Dan apa yang tim kita sediakan, tuan-puan, yang pertama adalah ilmu. Ilmu saya yakin Cik Nadia, Cik Atika dan juga Cik Aida tadi kan, kita ada banyak benda yang kita tak tahu. Dan saya pun sama juga macam tuan-puan, saya tak tahu banyak benda, tuan-puan. Tak perlu risau. Kita dah sediakan training kita sebulan sekali. Nama dia PLT dan juga NDO. Okey. Yang kedua, kita ada training seminggu sekali. Nama dia WBM dan juga WGC. Dan kita ada kelas tambahan. Nama dia adalah Master Dealer Workshop. Okey. Contoh nanti Cik Nadia dah capai satu tahap frontline dalam tim, Cik Nadia akan unlock kelas tuition. Untuk apa? Untuk Cik Nadia dapat unlock banyak kelas, banyak lagi ilmu-ilmu tambahan. Okey. Dan kita juga ada event fizikal lah. Ini contoh kita punya event kita pada tahun lepas, tahun ni Triple Diamond. Dan juga kita juga ada event kita pada bulan 11 nanti, iaitu Diamond. Yang kedua, tuan-puan, kita sediakan tool set dan juga skill set. Hari ni, tuan-puan, tak payahlah nak buat website sendiri, nak buat Telegram sendiri, nak tangkap gambar sendiri. Tak payah. Tuan-puan, tim dah provide everything, tuan-puan. Cik Nadia pada hari ini, ibarat Cik Nadia dah berada dalam satu hotel 5 bintang, Cik Nadia nak makan. Tuan-puan, hotel 5 bintang ni, dia ada banyak makanan, tuan-puan. Tuan-puan tinggal makan saja mana yang tuan-puan nak, tuan-puan. Nampak tak? Betapa untungnya kita lahir-lahir dalam team 5G dan juga G100, tuan-puan. Okey? Kemudian, tuan-puan, stok public good uruskan. Kita tak perlu nak fikir-fikir pada hari ni macam mana nak post barang, siapa yang nak kena receive, siapa yang nak kena ambil. Tak payah, tuan-puan. Public goal sediakan everything untuk kita. Dan alhamdulillah, tuan-puan, tim kita dah grow daripada 100,000 orang kepada 250,000 orang. Dan semuanya disebabkan oleh mentorship. Tuan-puan, mentorship ini adalah perkara yang sangat mahal, yang tuan-puan tak boleh dapat dekat luar sana kalau tuan-tuan dan puan tak ada apa-apa kaitan pun, tuan-puan. Tuan-puan, cuba bagi tahu saya macam mana tuan-puan nak connect dengan jutawan dekat luar sana, tuan-puan. Cuba komen. Tuan-puan ada cara tak? Ke tak ada cara? Cuba komen. Ada cara ke tak ada cara, tuan-puan? Macam mana tuan-puan nak kenal jutawan, jutawan kenal tuan-puan? Tuan-puan, cuba komen. Tuan-puan ada cara tak? Tuan-puan nak kenal dengan jutawan, jutawan kenal tuan-puan, ada tak cara ataupun platform, ataupun Facebook, ataupun ada tak WhatsApp number, tuan-puan? Saya sangat-sangat yakin, tuan-puan tak ada cara, tuan-puan. Kalau ada pun susah nak reach tuan-puan. Tuan-puan tak ada, tuan-puan. Tuan-puan, saya nak tanya tuan-puan satu benda. Kalaulah ada jutawan dekat luar sana, kenapa dia nak bantu Cik Nadia? Kenapa dia nak bantu Cik Atika pada hari ini, tuan-puan? Tapi hari ini, tuan-puan, jutawan dalam tim kita ready untuk bantu Cik Nadia. Ready untuk bantu Cik Atika, tuan-puan. Dan pada hari ini, tuan-tuan, kalau tuan-puan nanti join saja dalam tim kita, tuan-puan, kalau nampak yang menggunakan background macam belakang saya ni, tuan-puan, sebenarnya teknikalnya, tuan-puan, mereka adalah jutawan, tuan-puan. Sebab aset bersih mereka, tuan-puan, paling tidak mereka ada 1.2 juta ringgit, tuan-puan. Bermaksud apa, tuan-puan? Dalam mentorship Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, kita dah ada lebih daripada 400 jutawan, tuan-tuan dan puan sekalian. Ini bukan cerita kosong, ini bukan cerita sembang terbang, tuan-puan. Tak, tuan-puan. Tapi hanya dalam tim kita, tuan-puan, tuan-puan boleh akses direct kepada jutawan. Tuan-puan, hari ini, tuan-puan, kita sedang bergerak ke arah apa, tuan-puan? Kita nak membina 1 juta yang pertama, tuan-puan. Hari ini kita nak membina tim, tuan-puan. Hari ini kita nak menjadi orang yang paling kaya dalam family kita, tuan-puan. Menerusi apa, tuan-puan? Menerusi platform dalam public good. Okey? Ni kita ada Tuan Azam, jutawan. Kita ada Tuan Zul, jutawan. Cik Oda, jutawan wanita. Kita ada Tuan Azim, jutawan.
Tuan-puan, dalam tim kita dah ramai jutawan. Tak perlu nak cari jutawan dekat luar sana, tuan-puan. Okey? Dan tuan-tuan dan puan, cara untuk jadi dealer ya. Nanti kita akan berikan yang barulah. Okey, ni poster Jun. Sekarang dah Ogos kan? Okey. Yang pertama tuan-puan, paling penting tuan-puan, tuan-puan kena join training PLT dan juga NDO, iaitu training sebulan sekali. Tuan-puan nak jadi dealer, join training. Ataupun tuan-puan berfikir-fikir nak jadi dealer, tuan-puan join training juga. Okey. Dan yang kedua, tuan-puan grab promosi emas. Yang ini adalah untuk bulan Jun lah. Tapi dia sekitar ni lah tuan-puan 30 gram dan juga 55 gram. Dan untuk jadi dealer, untuk anak muda, tadi Cik Atika umur 24 kan? Cik Atika, kita ada event kita yang terdekat pada bulan Ogos, iaitu di Manjung. Okey, di Manjung, Cik Atika boleh join dan Cik Atika boleh grab promosi RM5,000 gap dan beli wellcard 400. Kalau Cik Nadia tadi, Cik Nadia kena beli 30 gram. 30 gram ni lebih kurang dalam 6, 12, 18,000 macam tu. Tapi Cik Atika boleh grab untuk 5,000 gap. Jauh beza tau Cik Atika. Kalau tak grab sekarang akan terlepas. Tuan-tuan dan puan, saya bukan pakar, malah saya juga bukan orang pandai, tapi saya belajar bersama mereka yang proven berjaya di Public Goal dan Team. Di mana? Di PLT, tuan-tuan dan puan sekalian. Public Goal Leadership Training. Tuan-puan, selepas ini moderator kita Cikgu Ayu akan bertanyakan seorang demi seorang. Tuan-tuan dah ready atau belum jadi dealer? Tapi tuan-puan, habis sahaja sharing pada malam ini, terus rujuk kepada mereka yang invite anda pada malam ini untuk anda beli dulu tiket PLT tuan-puan. Dan sekarang ni tiket PLT kita 90 kan tuan-puan? 90 Tapi tuan-puan, untuk malam ini sehingga tempoh yang tertentu, kita nak berikan RM50 saja kepada tuan-puan. Early bird RM50. Tuan-puan terlepas tuan-puan, tuan-puan rugi RM40 tuan-puan. Okay, sebab apa? Sebab normal price dia 90. Tapi kita nak bagi RM50 sahaja. Okay? Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, if you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk together. But if you want to walk fast and far, walk with 5G Associate. Jadi itu dia serba sedikit perkongsian saya berkaitan tentang sesi tunjuk peluang BOP pada malam ini. Dan sekiranya tuan-tuan dan puan ada sebarang persoalan, boleh terus ajukan selepas ini. Okay, saya rasa itu saja. Kembali kepada Cikgu Ayu untuk sesi yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Alhamdulillah berakhir sudah macam tamatlah kita punya perkongsian pada malam ini kepada tuan-puan yang hadir pada malam ni lah. Okay, alright. So macam yang Tuan Syukri katakan sebentar tadi, dalam kita punya circle tuan-puan, ada sangat banyak benda lah yang kita sediakan kepada Cik Atika, kepada Cik Nadia. Sekiranya kalian jadi dealer public goal dalam T5G, especially di bawah leadership Tuan Azim dan juga Cik Oda. Okay, so tak rugilah. Sebab apa? Kita punya leader sendiri adalah orang hebat. So, bila kita jadi dealer di bawah bimbingan mereka, insyaAllah kita boleh duplicate kejayaan mereka. Okay, so alright. Before saya proceed kepada next session, ada apa-apa soalan ke nak tanya Cik Atika? Boleh je buka mic, tak ada masalah pun. Kalau macam untuk yang kelas tu kan, ada yang every month dengan every week. Kalau macam every week tu wajib join tak? Sebab saya bekerja shift, kadang pagi, kadang petang, kadang malam, tak tentu. Macam tu lah. Tak boleh nak ikut waktu tu. Okey, baik. Oh, faham. Okay, saya terus paskan ke Okey, baik. Terima kasih kepada Cikgu Ayu. Okey, jadi Cik Atika, dia ada satu kata-kata lah. Okey, kalau kita tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Okey, kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Bermaksud apa Cik Atika? Paling penting adalah Cik Atika kena berusaha dulu untuk hadir. Itu yang pertama sekali. Contoh, Cik Atika shift malam. Contoh shift malam tu habis pukul 10 kan contoh. Cik Atika kena berusaha dulu untuk masuk. Bila tak masuk itu,
Nah, macam mana sebab itu dah ni? Minggu depan, cuba untuk bincang. Contoh, kalau boleh Ahad tu fokus kepada training ataupun boleh minta excuse ke, kan, pertukaran jadual ke. Sebab training kita Cik Atika seminggu sekali, Ahad malam 8.30, 10.30. Sebulan sekali, Sabtu minggu pertama 9 pagi 5 petang. Dan 6 bulan sekali itu physical punya event. 2 hari, Sabtu dan Ahad. Jadi Cik Atika berusaha dulu untuk hadir. Tak boleh hadir nanti jangan risau. Boleh rujuk kepada upline untuk cara alternatif. Okey, jelas tak? Okey, kembali kepada Cikgu Ayu, silakan. Alright, terima kasih Cik Atika atas soalan. So Cik Atika jangan risau. Cik Atika jangan risau lah kalau macam kerja shift ke apa semua benda kan. It's okay, but it is the next step. Bila Cik Atika dah jadi dealer nanti. So boleh bincang dengan Puan Anis, dengan Tuan Firdaus macam mana cara the best untuk at least Cik Atika boleh juga join training tu. Seminggu sekali, sebulan sekali, 6 bulan sekali. Okay, so next. Puan Nadia, ada apa-apa soalan nak tanya? Puan Nadia ada ke? Boleh tulis dekat ruangan komen. Okay, let's Cik Putri, ada soalan ke nak tanya? Okay, it's okay. Okay, so since mereka tak buka kamera, tak apa. Cik Atika dah ready ke nak jadi dealer public gold? Ready dah, Alhamdulillah. Cik Atika tadi umur 24 tahun kan? Betul tak? Ke saya silap? Saya silap baca, 24 tahun ni, right? So nanti boleh join dia punya MBTT dekat Manjong Perak next session. Dah 15 hari bulan, 15 hari bulan 8, lagi 2 minggu. So nanti boleh bincang lah pula, boleh consult lah, boleh PM balik Puan Anis dengan Tuan Firdaus macam mana nak join program MBTT tu. Dah halal dah bersedia ni kan, boleh terus beli tiket PLT, lepas beli tiket PLT, terus tanya dengan mereka macam mana cara untuk grab promosi MBTT tu. Okay, so insyaAllah kita akan jumpa dengan Cik Atika lah dekat next PLT. Dekat Manjung pun saya akan ada. Saya, Tuan Syukri, Tuan Firdaus, Puan Anis insyaAllah akan ada. Dan next training pun kami sentiasa akan ada lah. Okay. So, kalau tak ada apa-apa soalan lain. So, yang pertama. Okay. Last kali pada saya, bila Tuan Puan dah join kita punya sesi pada malam ni. Benda pertama sekali, Tuan Puan habis saja meeting ni nanti, habis saja session ni, Tuan Puan kena get back balik dengan siapa yang ajak Tuan Puan hadir pada malam ni. Okay, yang pertama kena beli tiket PLT dulu. Sebab bila Tuan Puan dah join kita punya PLT, Tuan Puan akan nampak satu circle yang berbeza. Kalau macam saya sendiri pun, sebagai seorang guru kan, saya tak pernah nampak lagi mana-mana meeting yang online macam ni. Kita pakai blazer, kita pakai makeup, kita pakai tudung yang lawa-lawa. Even kalau meeting dekat luar sana pun kita off camera. Tapi dalam circle kita, meeting daripada pagi sampai petang, kita on camera, kita pakai blazer, tudung cantik-cantik, macam nak pergi dating. So nanti itu adalah circle yang berbeza lah yang Cik Atika, Cik Nadia, Cik Putri akan jumpa. Which is dalam Bisnes Public Go ni, circle kita adalah circle yang profesional. Tapi mereka buat Bisnes Public Go ni lagi mahal. Okay. So boleh Tuan Firdaus boleh share video PLT supaya mereka nampak gambaran nanti training kita macam mana. Sebagai doktor, pekerjaan kita menuntut pengorbanan sampai terlepas sangat-sangat berharga. Inilah inisiatif saya membina kebebasan masa bersama keluarga tersayang. Bukan semua side income sesuai dengan tugas dan jiwa seorang guru. Dalam PLT, saya jumpa bisnes bersistem yang mudah dijalankan di mana-mana pada bila-bila masa. Tanggungjawab besar, komitmen tak habis-habis, sampai nak me time pun susah. Apatah lagi travel. Training PLT buka jalan untuk saya travel keliling dunia macam VIP setiap tahun. Bersara bukan bermakna harus ketinggalan dengan teknologi baru. Saya bangga dan mahir menggunakan ilmu marketing dan teknologi terkini. Untuk dapat active income memang mudah untuk usahawan. Tapi passive income itu yang mencabar.
Dengan bisnes ni, saya dapat passive income 5 angka sebulan dengan sangat mudah dan pantas. Suri rumah pun ada impian tinggi dan nak lihat momen anak membesar depan mata sendiri. Dengan training PLT, semuanya boleh belajar dari rumah sahaja. Dulu, ingatkan satu-satunya cara nak dapatkan income kena pergi kerja lepas tamat belajar. Rupanya, anak muda pun boleh bersara seawal usia 20-an, semuanya bermula di PLT. Tak kisah apa pun latar belakang anda, kalau ada keinginan yang kuat untuk belajar dan berusaha, anda pun boleh berjaya capai passive income 5 ke 10 ribu sebulan dalam masa 24 bulan bersama Public Gold. Jika mereka boleh, anda pasti boleh. Sertai PLT sekarang dan cipta kejayaan anda. Okay, so itu adalah video untuk PLT kita lah, dan next PLT kita adalah pada bulan September nanti. Tak silap saya 2 ke 3 hari bulan macam tu lah, bulan September. Dan PLT ni adalah training kita sebulan sekali sahaja. So nanti Cik Atika, Cik Dada dengan Cik Putri boleh contact upline, boleh contact Tuan Razif, boleh contact dengan Puan Anis, cara untuk beli tiket PLT dulu. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan lagi, saya paskan kepada Tuan Firdaus untuk ambil gambar. Okay, saya pin dulu speaker dengan moderator. Okay, get ready. 1, 2, 3. Okay, dalam gambar ramai-ramai.